Nice. Mau? Mari makan. Ada di tamarah nih. So macam biasa, kita basuh pinggan-pinggan dan mangkuk-mangkuk dan sudip-sudip dan sudu-sudu. Okay, sebelum tu kena habiskan benda-benda yang dah kering. Okay. Jadi sekali-sekali kita basuh alas rak pinggan mangkuk ni. Sebab dia menakung air ya. Lama-lama dia kotor. Jadi kita kena basuh dia. Kita selalu sekali basuh lah. So persoalan dia, nak basuh pinggan mangkuk ni susah ke? Itu persoalan dia. Macam biasa, saya tunjukkan persoalan tu di akhir video. Jadi kena tonton sampai habis. Okay. Okay. Sekarang ni kita ada api sikit. Api ke tengah lah. Jadi kalau kita ada sisa-sisa makanan, pastikan tong sampah basah. Saya ulang balik, tong sampah basah tu dia mesti dah tak jauh daripada tempat kita basuh pinggan. Poin dia sebab mudah untuk kita buang. Sebab ni sampah basah. Sampah basah ni memang resam dia, kita tak simpan lama-lama. Ini bukan macam sampah kering. Sampah kering boleh lah sebab dia tak basah. Kalau sampah basah, kita simpan lama-lama. Sekejap lagi ada ulat datang. Dia akan berulat. Jadi kita kena jaga kebersihan. Sentiasa menjaga kebersihan.
Jadi ini dah nak maghrib. Sekejap lagi azan maghrib. Sebelum tu kita luangkan masa untuk basuh pinggan dan mangkuk dan cuci dapur sikit. Apa-apa hal kita ambil sabun sikit. Saya pakai sabun jenis macam ni. Ada setengah orang pakai sabun cecair kan. Tapi untuk sabun cuci pinggan ni dengan mangkuk kuali apa semua paling best lah. Untuk pengalaman saya pakai sabun yang macam ni. Sebab biasanya dia sabun macam ni dia powerful. Tapi tak semua lah. Kalau sabun macam ni tapi dia murah sangat pun tak powerful juga, tak power juga. Cuma kalau banding dengan yang cair tu, saya lebih suka pakai yang ni lah untuk pinggan mangkuk. Tapi kalau untuk cuci botol susu baby kan, ataupun cawan minum kita, yang tu saya rasa sesuai pakai yang cecair tu. Dan carilah yang mesra baby punya sabun. Jadi kita boleh kurangkan, limitkan, hadkan jumlah chemical yang berbahaya masuk ke dalam badan, terutama sekali budak-budak kecil. Saya dengar kata COVID sekarang ni berleluasa balik. Betul ke? Aku pun jaga kesihatan masing-masing. Jadi kalau kita basuh pinggan ke mangkuk ke ataupun periuk nasi, jadi kalau berkait dengan nasi tu, kalau kita tinggal lama-lama nasi tu, kita tak bubuh air, lama-lama dia akan keras. Bila keras kita nak cuci, time kita nak cuci, yang tu paling susah sekali nak tanggal. Sebab tu kalau macam kita ada pinggan yang kita makan nasi ataupun periuk nasi tu dah lepas pakai, dah nak apa, kita tahu kita dah tak pakai, nak basuh, direndam dengan air dia. Jadi bila tiba nak basuh, tak adalah benda tu keras. Jadi dia tak mengganggu kita punya proses untuk membasuh pinggan. Sebab kalau yalah basuh pinggan ke, basuh mangkuk ke, cawan ke, sudu, garpu semua, kalau kita sekala buat, seminggu sekali kan, kalau rajin, ataupun sebulan sekali, itu pun kalau rajin. Tapi kalau benda-benda yang kita jarang buat, kita punya speed tu slow. Tapi kalau macam benda yang kita dah biasa buat, kita boleh buat benda tu laju. Tengok macam saya buat laju. Saya pusing penutup periuk ni, laju kan. So nak bagi tahu yang kalau kita dah biasa buat benda tu, kita dah ada pengalaman, so kita dah tahu dah apa yang patut buat, apa yang nak kena elak dibuat, supaya kelajuan kita tadi tak terganggu. Kita punya speed tu tetap pecut. Kita akan semakin ke depan dengan laju. Bukan makin mundur. Sepatutnya kita makin maju, bukan makin mundur. Tahu? Okay.
Dia basuh pinggan, basuh apa, pinggan cawan apa semua ni. Dia yang paling mencabar sekali bagi saya lah. Dia nak cuci periuk nasi. Terutama sekali kalau kita apa, kita rendam nasi itu tak lama untuk dia lembut, untuk dibasuh. Dan juga kalau basuh periuk ataupun pan yang kita buat masak, goreng ke ataupun panggang ke, itu pun sama. Terutama sekali kalau kita panggang, kita grill something menggunakan pan, magic pan. Itu pun sama kes dengan nasi. Itu sebaik dia kena rendam dulu. Bila tiba masa untuk kita basuh pan tu, dia takkan masalah. Dia akan tanggal dengan sendirinya, dengan mudahnya. Tak payah nak sental, nak mampus, nak hilangkan kotoran. Kerja tu biarlah efisien sikit. Sebab kita dah belajar daripada kesilapan. Kalau kita buat silap, tapi kita masih buat silap yang sama akan datang, itu maksudnya kita tak belajar apa-apa. We learn nothing. Tak ada guna satu sen pun. Okay? Apa pun kita tak belajar. Nak jadi apa? Saya biasa kalau pergi office kan bawa bekal. Saya boleh katakan 8 atau 9 daripada 10 kali saya pergi office tu saya bawa bekal. Yang lain tu saya makan, saya beli dekat luar. Tapi banyak masa saya bawa bekal. Kalau ke office, saya bawa bekal. Bila time nak masuk, yang tu dia lain sikit. Sebab bekas tu saya nak bawa balik semula. Nak bawa balik semula dalam keadaan yang kering, bersih. Jadi biasa kalau lepas cuci, saya masuk ke toilet, pergi ambil tisu. Dan lepas cuci tu kering sikit, kita terus lap pakai tisu bagi dia kering. Betul-betul kering. Tak ada kesan kotoran, kering, dah tak basah. Jadi senang nak masukkan dalam beg kain tu untuk bawa balik. Bila esok, bawa bekal lagi. Even tak payah nak lap apa semua, terus masukkan makanan yang baru. Jadi tak pening kepala. Tak pening kepala. Itu flow-flow biasalah. Flow biasa. Susah ke? Susah ke senang? Saya akan jawab di akhir video. Tengok mata saya. Mata orang banyak buat kerja. Okay. Di periuk. Periuk. Macam tak bersih lagi. Macam nak kena sental lagi.
Bagi saya terbaik dia kita basuh semua dan kita basuh dulu semua, kemudian baru kita bilas semua. Dia sebaik dia bagi saya macam itulah, sebab kita tak membazir air, kita boleh menjimatkan sikit air. Sebab kalau tidak, kita cuci tangan kita bersabun, cuci lagi, kemudian bilas, kemudian pegang sabun lagi, dia jadi banyak air. Sebaik dia macam tu. Kalau boleh buat saja. Jadi yang ini dia banyak minyak dah, sebab bekas asam pedas kan, banyak minyak. So kita akan pakai yang belah belakang ni, yang warna hijau belakang ni dulu, untuk sental dia punya gerak-gerak asam pedas. Kemudian barulah curah air dulu. Sebab kalau pakai span tu dia akan terlalu menyerap, saya tak suka. Kita nak singkirkan dulu dia punya kesan-kesan kotoran, dan barulah kita boleh balas balik dengan yang span belah depan yang kuning. Okay, sudah settle. Aku punya pan sangat kuat sangat ni. Cantumkan dia. Okay. Okay, sebelum ni ada minyak lah, kena pindahkan dulu ke sini. Pindahkan dulu minyak ni, sebab minyak ni okey lagi, boleh dibuat untuk goreng-goreng lagi. Betul kita pakai minyak lah. Okay, ni seelok dia kena tarik minyak tu pakai sendok ke pakai sudik. Tapi tak dapat nak buat. Okay, nak bersih. Saya ada label.
Okay. Buntut kuali ni juga ada santan. Ada orang tak nak santan. Itu masing-masing lah. Tapi kalau santan nanti kuali cepat bocor. Iyalah, masing-masing. Kita tak ada kata salah. Masing-masing punya pilihan. Kita jangan paksa. Sebab kuali masing-masing. Okay. Settle. Gantungkan. Oh, dia tu. Okay. Air menitik di bawah tu ada kain. Right.
Okey. Jadi berwazan. Korang dengar tak? Jadi berwazan. Alright. Cikgu. Kita cuci keliling sinki ni. Bagi dia bersih sikit. Okey. Bagi dia bersih sikit. Okey. Tentulah. Okey. Boleh lap dia. Lapkan dia saja macam ni. Okey. Lapkan macam tu. Okey. Lap dia. Lap. Barulah bersih sikit sinki ni. Lepas tu kita spray sikit sini. Kalau korang tak tahu ni saya pakai apa benda ni, boleh rujuk saya punya video sebelum. Boleh cari video saya sebelum. Boleh cari sampai jumpa lah. Saya tak beritahu video mana. Boleh cari sampai jumpa saya sendiri Dah besar semua kan. Itu satu tugasan saya bagi. Cari sendiri video ni. Okay. Lepas tu lap. Pakai ni. Menanggalkan kesan-kesan minyak. Minyak. Okay, makanan. Jadi kalau selalu kita buat macam ni, tak sempat lipas pun datang pun tak sempat. Ya. Aduh. Okay. Yang tu kita lap pakai tisu nanti. Lap ni tak adalah saya buat hari-hari. Okay, ni 2-3 hari buat sekali. Jadi dia tak adalah kotor sangat. Okay, tak ada kotor sangat.
Takkan nak tunggu dapur macam dekat drama TV, rumah datuk-datuk, baru nak pergi cuci. Lambat lah macam tu. Jadi yang bahagian dapur betul ni, saya akan gunakan sini, kitchen tissue ataupun tisu dapur. Tisu yang khas untuk dapur dan untuk lap tangan. Saya panggil tisu dapur lah. Korang panggil tisu apa? Saya tak kisah korang panggil tisu apa. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Apa tu? Jap, basuh jap. Yup. Tak ada apa lah tu. Dah, lap tu lah. Ya. Ayah. So, macam saya beritahu tadi, takkan kita nak tunggu dapur macam dapur rumah datuk-datuk yang dekat drama TV tu, baru kita nak bersih cuci dapur. Lambat lah nak tunggu macam tu. Walaupun satu hari kita boleh ada dapur macam tu, itu satu hari punya cerita lah. Kita kena berpijak di bumi yang nyata. Kita belum lagi sampai ke situ. Jadi kita nak kena buat sesuatu ikut di mana kita berada. Apa tadi nak lap, dah lupa. Sudah terlupa. Cukuplah apa agaknya. Tapi tertinggal. Tertinggal. Sebenarnya ada benda lagi tak basuh. Ada jug air ni, dengan air ni dan periuk nasi. Alkisah. Dia tak apa. Basuh lah. So. Okay. Saya perlukan senduk. Saya perlukan senduk sekejap. Okay. Senduk. Okay. Kerak nasi dah clear. Perut nasi ini pun bagi saya mustahak juga, sebab kalau kita tak cuci betul-betul perut nasi ni, itu yang boleh membuatkan kita masak nasi itu cepat basi.
Sebabnya periuk nasi itu tak bersih, tak cuci bersih. Jadi boleh jadi sisa-sisa makanan yang ataupun nasi sebelum ni tu basi, lekat dekat periuk tu. Kemudian kita pergi masak beras yang baru, masak nasi baru. Jadi benda tu possible berlaku. Sebab itulah kita nak kena pastikan kita basuh bersih-bersih. Kena basuh bersih-bersih. Untuk basuh periuk nasi ni memang sedikit mencabar sebab dia perlukan lebih tenaga untuk mengental. Sebab tu kalau nak kurangkan tenaga, cuci periuk nasi ni nak kena rendam dulu kerak nasi tu dalam air. Adalah kita sental kuat sangat. Cuci bersih benda ni. Okey. Seterusnya cawan-cawan ni. Cawan-cawan ni. Akan bincang kopi ni dulu. Kemudian barulah kita cuci jug ni. Cuci dia. Okey. Perjuangan belum selesai. Perjuangan saya belum selesai. Perjuangan mencuci pinggan, mangkuk, cawan dan sebagainya belum selesai. Belum selesai. Hampir selesai. Okey. Cuci dulu sampai bersih semua. Okey. Seterusnya. Seterusnya.
Last sekali adalah periuk. Settle. Okay. Settle. Okay. Balik semula kepada soalan ataupun title ataupun tajuk video ni. Susah ke basuh pinggan, basuh cawan, basuh segala-galanya? Pendapat saya dah cuba tadi, memang susah. Tapi ketahuilah, susah tu hanya kepada orang yang malas. Kepada orang rajin, benda tu mudah, senang, tak susah. Bye-bye.